Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Okey. Okey tak macam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Salam perkenalan. Macam biasa tuan-puan, saya live setiap hari untuk saya berkongsi ilmu tentang macam mana kita dapat manfaatkan emas dalam membina kekayaan lah. Semalam saya buat live, ini 5 dinar dekat bawah ni. Saya tinggal macam tu ke. Okay. Jadi hari ni apa topik menarik yang boleh saya kongsikan hari ni? Siapa-siapa yang dah biasa join live saya boleh ambil peluang ni lah. Okay, ambil peluang untuk tuan-puan belajar ilmu macam mana kita nak membina kekayaan yang sebenar. Okay. Kekayaan yang sebenar hasil daripada tabungan emas. Okay. Jadi seperti biasa tuan-puan, saya berkongsi ilmu bukan sekadar tentang kita nak menabur emas, tapi ilmu macam mana kita nak kaya dengan emas. Bukan sekadar kenapa nak kena beli emas, bukan sekadar berapa emas ini macam mana, tak. Okay. Tapi lebih kepada ilmu untuk bukan sekadar kaya, tapi akhir sekali kita boleh capai bebas kewangan. Okay. Kalau tuan-puan tengok dekat saya punya atas ni, dekat atas ni, saya tulis belajar menabur emas, belajar simpan emas untuk settlekan hutang, belajar simpan emas untuk tuan-puan boleh sampai tunaikan haji, tunaikan umrah. Akhir sekali kita capai bebas kewangan dengan emas. Okay? Maksud bebas kewangan. Bebas kewangan tuan-puan sebenarnya bukan bermaksud kita ada duit juta-juta, tak tuan-puan. Sebenarnya bebas kewangan ni adalah dekat sangat dengan kita kalau kita belajar dan kita berada dalam track yang betul. Ramai orang dia stres dekat luar sana sebab apa? Stres, dia down di tempat kerja sebab apa? Sebab dia tak tahu ending dia macam mana. Dia tak tahu matlamat dia macam mana. Dia stres tengok, oh aku banyak hutang, kawan-kawan pun banyak hutang, tapi kawan-kawan boleh pergi travel. Kita masih bekerja, masih kena tiaw dengan bos ke macam mana. Jadi akhir sekali kita stres sebab kita tak nampak jalan untuk keluar daripada sistem ni. Okay. Jadi apa yang saya kongsikan ni adalah tentang pengalaman hidup saya yang saya mula mencari peluang untuk bebas kewangan ni tuan-puan sejak dari tahun 2014. Okay. 2014 tuan-puan, sewaktu saya masih bergelar sebagai seorang student, sebenarnya pada perancangan awal saya nak dapat kerja cepat-cepat supaya saya boleh beli rumah dan daripada rumah tersebut saya boleh menjana cash flow. Itu matlamat saya pada ketika itu. Sampaikan satu tahap saya fikir, kalau aku buat master, okay? Kalau aku buat master boleh tak aku dapat cash flow macam ni? Tak kerja tapi ada duit. Jadi sebenarnya saya yakin dekat luar sana pagi-pagi ni bukan kita ni bukan orang yang malas tuan-puan. Tapi mungkin kita bekerja kuat di tempat yang salah. Okay? Dalam erti kata lain, paling senang jawapan dia tempat yang salah lah. Okay? Tempat yang sepatutnya kita boleh ada potensi yang lebih besar, tapi mungkin disebabkan oleh keluarga dan juga mungkin disebabkan oleh kita didoktrin daripada kecil lagi bahawa belajar rajin-rajin, dapat result yang bagus, selepas tu kita bekerja, akhir sekali kita dapat income starting 3,000 sebulan, itu okey. Okay? Jadi tuan-puan, income 3,000 sebulan ataupun 2,000 sebulan ini adalah satu active income yang mana sudah ditanam dalam fikiran kita. Okay, sejak daripada dulu lagi. Jadi sebab itulah bila kita mula berkejaya, memang kita target tu saja.
kita target itu saja. Okey. Tapi tuan-puan, saya pun macam ni juga tuan-puan, sama juga dengan majoriti masyarakat dekat luar sana. Okey, cuma alhamdulillah saya diberi pendedahan awal tentang macam mana nak membina 1 juta pertama, apa maksud 1 juta, apa value passive income yang saya terima daripada hartanah sebagai contoh lah. Okay? Apa beza passive income dan active income? Kalau kita tahu perkara ni tuan-puan, kita tahu macam mana nak membina kekayaan. Akhir sekali, saya rasa kita tak stres lah. Tak stres dan tak pernah down lah. Okay? Jadi tuan-puan, salam perkenalan bagi sesiapa yang belum follow lagi. Boleh follow saya. Saya Hafiz Syafiee. Saya dealer emas public gold yang aktif. Dan apa perkongsian saya adalah tentang macam mana tuan-puan boleh daripada menabur emas. Akhir sekali, yang pertama tuan-puan menabur emas. Selepas menabur emas dapat tutup hutang. Okay? Tutup hutang. Saya boleh kongsikan beberapa pengalaman saya tutup hutang lah. Hutang kereta lah sebagai contoh. Hutang rumah saya tak tutup. Okay? Nanti saya explain kenapa hutang rumah saya tak bagi keutamaan untuk tutup. Okay? Yang kedua adalah menabur emas. Alhamdulillah saya ada pengalaman untuk menabur emas untuk tunaikan haji, tunaikan umrah, menabur emas dan juga menabur emas untuk beli rumah. Okey, ini antara pengalaman peribadi saya sendiri dan tuan-puan boleh ambil manfaat daripada perkongsian saya ni untuk belajar sambil-sambil mungkin sambil-sambil tuan-puan driving nak pergi kerja ke pagi ni. Waktu-waktu macam ni tuan-puan, kita dah nak start waktu happy dah sebab dia tengah minggu dah. Hari Rabu ni dia tengah minggu. Isnin Selasa dia rasa serabut sikit sebab kita baru masuk kerja. Hari Rabu kita rasa tenang sikit. Hari Khamis lagi tenang. Hari Jumaat paling happy apabila kita bekerja. Sebab apa? Sebab esok hari Sabtu kita boleh cuti. Okey? Jadi tuan-puan, kalau kita masih rasakan, okey? Kalau kita masih rasa, oh hari Sabtu dengan hari Isnin tu adalah perasaan kita tak sama. Okey? Oh bestnya kalau hari Sabtu. Sebenarnya tuan-puan, tak payah nak tipu kepada diri sendiri. Memang maksudnya kita happy kalau tak bekerja. Kita happy kalau duduk rumah. Okay? Jadi, saya alhamdulillah hari ni tuan-puan, saya dah 6 tahun duduk dekat rumah. Tak ada office hour. Okay? Kerja saya macam ni saja. Selepas buat live sekejap lagi, mungkin saya rekod beberapa video sekejap untuk sampaikan ilmu dan pukul 9.30 saya keluar untuk pergi exercise. Okay? Bulan puasa pun kita exercise macam biasalah. Okay? Dan balik petang ambil anak, itulah rutin saya setiap hari. Pukul 1 pergi ambil anak, lepas tu solat Zuhur, lepas tu sambung buat live, berkongsi ilmu. Sebab saya rasa inilah jalan untuk saya rasa menunjukkan saya rasa bersyukur untuk saya berkongsi kepada tuan-puan semua. Okay? Jadi sambil-sambil tu kalau tuan-puan rasa nak mulakan tabungan emas dan tuan-puan rasa mungkin tuan-puan dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan hari ni, bukan hari ni lah, mungkin dah beberapa hari tuan-puan tengok saya punya live dan rasa betul juga dia ni cakap ni. Dan tuan-puan nak dapatkan bimbingan daripada saya, tuan-puan pergi dulu tonton 10 video saya yang terakhir. Okay? At least 10 video saya terakhir. Kemudian barulah tuan-puan pergi isi beg oren dekat bawah ni untuk saya kontak tuan-puan dalam masa 24 jam. Saya bantu tuan-puan untuk mulakan langkah yang pertama untuk capai bebas kewangan. Okay? Jadi itulah sedikit ringkasan apa yang saya boleh bantu tuan-puan, apa yang saya boleh guide tuan-puan tentang macam mana kita nak kaya yang sebenar dan apa proses-proses yang tuan-puan kena lalui untuk kita capai bebas kewangan. Okey? Baiklah, antara matlamat kita simpan emas. Emas cuma salah satu alat sahaja. Salah satu alat untuk kita membina kekayaan. Okey? Emas bukan segala-galanya. Tuan-puan, mungkin apabila tuan-puan balik raya ni, okay? Apabila balik raya ni, biasanya kita antara topik perbincangan dengan sepupu-sepupu kita adalah isu-isu semasa. Pertama sekali kita tanya tentang family,
Yang kedua, kita tanya hobi biasa buat apa, lama dah tak jumpa, pergi jogging ke petang-petang. Okey, biasa pergi tarawih dekat mana sebelum ni. Okey, maksudnya waktu hari raya lah. Dan biasa pergi bercuti dekat mana. Okey, dan akhir sekali biasanya kita akan masuk topik yang lebih serius, iaitu topik tentang kewangan. Okey, dan topik kewangan ni tuan-puan, sebenarnya dia agak topik yang sensitif. Ramai masyarakat dekat luar sana tak payah nak cerita, nak bincang topik kewangan dengan kawan. Nak bincang topik kewangan dengan family, dengan spouse sendiri pun takut bergaduh. Okay? Jadi, apabila tuan-puan selalu ikuti saya punya live, barulah kita ada guideline yang betul, macam mana nak mengurus kewangan dengan cara yang betul. Kalau tak boleh nak menabung, apa cara nak buat? Anda katalah hari ni tuan-puan gaji 2,000 lah sebagai contoh. Gaji 2,000. Saya akui memang gaji 2,000 memang tak boleh nak menabung. Dengan zaman hari ni tuan-puan, sekali pergi bazar Ramadan dan sekali shopping dekat mall pun dah minimum RM100 kita habis. Jadi, bagi sesiapa yang income yang kecil, memang tak ada cara lain. Cara lain memang kena belajar tambah income, dan sebolehnya tuan-puan. Ini yang saya nak explain ni. Kita belajar tambah income yang mana income tersebut suatu hari nanti, walaupun kita tak mampu untuk buat perkara tersebut lagi, kita masih boleh dapat income. Contoh. Okay. Contoh, tuan-puan belajar menjual, belajar berbisnes bersistem. Maksudnya apabila tuan-puan dah ada kepercayaan, okay, bisnes ni satu proses yang agak lama. Okay, bukan sekadar tuan-puan upload story-story kecil-kecil, lepas tu dapat jadi kaya, tak ada tuan-puan. Okay, saya tak jumpa lagi cara macam tu. Okay, bisnes ni adalah mungkin salah satu tempat untuk tuan-puan jana extra income pada fasa yang pertama. Jadi sebab itulah kalau tuan-puan nak cari extra income tuan-puan, okay, jangan sekadar tuan-puan nampak nak dapat duit cepat. Tapi kena tahu nilai duit tersebut. Bagi saya, nilai duit yang lebih penting adalah nilai duit yang tidak bergantung kepada masa kita untuk menjana income tersebut. Kalau tuan-puan ada masa yang lapang, tuan-puan pulun bawa Grab sebagai contoh. Okay? Selagi mana kita mampu, kita ada kudrat untuk jadi driver e-hailing, selagi itulah kita dapat duit. Kalau kita tak mampu, kita demam, akhir sekali kita tak dapat duit. Akhir sekali, anda katalah tuan-puan dah bekerja kuat, 8 pagi, 5 petang. Selepas 5 petang sampai pukul 12 malam, tuan-puan pulun bawa Grab sampai pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi. Akhir sekali, memang kita dapat extra income dengan cepat. Tapi kena ingat, extra income tersebut adakah kalau kita tak mampu untuk bekerja, kalau kita tak mampu nak jadi pemandu Grab lagi, adakah kita masih boleh menjana income? Jadi sebab itulah kita kena faham nilai duit yang kita dapat, sama ada daripada gaji ke macam mana, apa nilai dia. Okay? Jadi ni mungkin topik yang agak berat lah untuk siapa-siapa yang first time dengar perkara ni. Tapi saya cakap perkara yang betul. Kita bincang topik-topik yang mungkin tak ramai yang bincang, tapi bagi saya ini adalah semua masyarakat kita kalau nak tenang, kalau nak hidup tenang, kita kena faham perkara ini supaya kita akhir sekali kita bekerja di tempat yang betul, dan apabila kita dapat duit sekalipun, kita salurkan kepada saluran yang betul. Okay? Jadi tuan-puan, anda katalah, okey, baik. Langkah yang pertama tuan-puan, ini tentang menabung emas. Apa yang tuan-puan akan dapat daripada saya punya live ini tentang tuan-puan menabung emas. Menabung emas, maksudnya tuan-puan ada banyak training-training dekat sini secara percuma saja. Ini tentang ilmu emas. Okey, ilmu emas. Okey. Dan next step, anda katalah tuan-puan dah dapat manfaat menabung emas, dah emas tutup hutang,
dan juga emas ni sampai tuan-puan boleh tunaikan haji dengan umrah. Akhir sekali mungkin tuan-puan nak ambil tanggungjawab seperti saya, berkongsi ilmu kepada masyarakat untuk untuk sambil menabung emas, sambil tuan-puan boleh jana income lah. Topik ni topik yang berat dekat sini. Saya tak kongsi secara detail dekat sini. Kita ada training-training khas dan training itu percuma saja tuan-puan. Kami tak jual training kami dalam tim G1 Network kita tak jual training. Anda katalah training untuk dealer harga $499. Ini training yang paling mahal dah ni. Untuk dealer, saya salah seorang speaker dalam training ni, saya pun kena bayar dalam jumlah macam ni. Okey. Nik Syafri, terima kasih atas kuasa ilmu. Okey. Sama-sama Nik Syafri. Jadi inilah topik perbincangan saya dalam mana-mana video saya ataupun dalam saya punya live setiap hari. Okey. Salam perkenalan. Mungkin ada dekat sini yang masih belum kenal lagi saya ataupun first time tonton saya punya live. Salam perkenalan, saya Hafiz Syafiee. Saya dealer emas Patut yang aktif sejak daripada tahun 2016 lagi sampailah hari ini. Kalau tuan-puan nak dapatkan bimbingan daripada saya untuk mulakan tabungan emas, tuan-puan boleh pergi isi beg oren dekat bawah dan saya akan hubungi tuan-puan dalam masa 24 jam lah. Okey. Ini matlamat tuan-puan. Okey. Baiklah, kita start. Start dekat mana tadi? Okey, tentang menabung. Menabung ni tuan-puan, satu perkara asas untuk kita membina kekayaan. Pendek kata, kalau kita tak boleh nak menabung tuan-puan hebatlah berbisnes macam mana sekalipun, hebatlah buat duit macam mana sekalipun, tuan-puan sebagai seorang CEO company sekalipun, kalau tak boleh nak menabung, akhir sekali kita CEO company pun, kita tak boleh, kita tak akan menjadi kaya. Okay? Yang ni memang kalau nak setuju ke boleh, tak setuju pun tak apa, tapi saya bagi tahu perkara yang benar lah. Okay? Benar dan hakikat dekat luar sana yang mana mereka anggap kaya ni adalah apabila ada gaji besar, kaya ni ada rumah besar, ada kereta mewah, rumah mewah, rumah besar, kereta mewah. Itu dari sudut pandangan kekayaan masyarakat dekat luar sana. Sebab apa? Sebab mereka nampak, mereka jadi contoh, jadikan kekayaan itu adalah mereka ambil contoh orang kaya dalam drama-drama TV tuan-puan, yang mana semua itu fake. Jadi bila kita nampak kaya dalam drama TV ni, orang kaya ni biasanya dalam drama TV ni dia tak baik sangat. Yang baik adalah orang miskin. Sebenarnya tuan-puan, kaya ataupun miskin dia tak ada kaitan dengan seseorang itu baik ataupun jahat. Okey, saya jumpa tuan-puan, saya jumpa ramai jutawan. Bila saya sembang dengan jutawan tersebut, okay, saving ada berapa? Maksudnya simpan emas berapa? Simpan emas adalah 1 kilo 2 kilo dalam safe box. Okay, tuan-puan, orang kaya kalau dia simpan emas 1 kilo 2 kilo ni, maksudnya dia ada banyak lagi aset-aset lain. Dia bukannya dia kaya dengan ada emas 2 kilo tu, tak ada tuan-puan. Dia banyak lagi aset-aset lain yang mana aset tersebut boleh menjana income kepada dia, boleh menjana sumber pendapatan dia walaupun dia tak mampu bekerja. Okay? Jadi bila kita jumpa orang macam ni tuan-puan, sebenarnya humble. Orang kaya ni sangatlah humble. Dan kalau tuan-puan tengok dekat social media, ramai, apabila saya sebagai contoh, apabila saya buat ilmu yang saya belajar adalah daripada mentor saya, penulis buku emas dan buku Misi Babah Hutang. Kalau tuan-puan tahu income dia, tuan-puan mesti akan rasa terkejut. Saya rasa income dia ni, saya tak pastilah ini golongan T1 lah. Saya boleh bagi tahu golongan T1. T20 income sekitar 20,000. T1 ni income ratusan ribu. Tak kerja pun tetap ada ratusan ribu duit masuk setiap bulan. Okay? Tapi humble. Okay? Biasanya orang kaya ni humble. Kalau tuan-puan pernah jumpa Tuan Azizi Ali lah. Okay? Sangat humble tuan-puan. Sebelum ni saya pergi Cape Town bersama Tuan Azizi Ali. Sangat humble. Okay? Tapi andai katalah
bila dia buat konten yang mana konten tersebut di luar logik akal masyarakat biasa, biasanya dia akan terima kecaman. Okey? Sebab apa? Sebab majoriti netizen dekat luar sana, kalau dia tak boleh nak accept perkara yang keluar daripada mulut orang kaya, dia ambil pendekatan untuk kecam. Tapi sebenarnya kalau orang yang bijak, sepatutnya dia ambil pendekatan untuk belajar. Dan kalau kita jumpa orang kaya ni tuan-puan, kalau kita banyak bercakap daripada dia, okay, kita nak ceritalah pengalaman kita sebagai seorang engineer lah kepada dia. Pengalaman kita sebagai kita dapat pengalaman kita pergi travel, dia akan diam saja. Okay? Tapi cuba tuan-puan minta advice daripada dia. Dia akan cerita everything. Walaupun cerita tersebut, pengalaman tersebut, mungkin sebelum ni dia cuma hanya berkongsi dekat training-training berbayar dia. Dan kenapa kalau kita nak join training orang kaya ni, yang betul-betul kaya, okay? Bukan yang menagih simpati hanya buat kelas, tak ada. Dan orang kaya ni biasanya dia tak buat kelas, dia tak buat ads untuk join kelas dia, tak ada. Sebab dia pilih siapa yang dia nak mengajar. Dia pilih dengan siapa yang dia nak berkongsi ilmu. Okay? Dia pun, Tuan Aziz Ali pun pernah bagi tahu saya, sebab apa? Sebab saya tanya Tuan Aziz Ali, macam mana Tuan Aziz Ali menulis puluhan buku di waktu Tuan Aziz Ali masih muda lagi, sampailah dah berumur 60 tahun, dah warga emas, okay? Macam mana tulis buku? Dia pun cerita ni macam-macam. Lepas tu dia bagi tahu, dia WhatsApp saya. Ulama tersebut pula, okay? Dia contact saya. Dia contact saya sebab dekat TikTok ni dia tak boleh tuan-puan nak sebut sosial media lain. Nanti saya kena restrict lah macam-macam lah, okay? Jadi tuan-puan, Tuan Aziz Ali dia contact saya, dia kata, Hafiz, kalau you nak belajar macam mana nak menulis buku, nanti saya anjurkan kelas yang ringkas untuk Hafiz dan kawan-kawan belajar macam mana untuk menulis buku. Sebab apa tuan-puan? Saya sebenarnya tak ada plan nak menulis buku, tapi mentor saya memang recommend saya tulis buku. Sebab apa? Sebab mungkin pengalaman saya ni boleh menjadi inspirasi kepada masyarakat dekat luar sana. Okey? Itulah antara sedikit, nak kata intro pun dah dekat-dekat setengah jam. Saya punya sharing. Okey? Jadi tuan-puan, perkara asas untuk kita membina kekayaan seperti apa yang Tuan Aziz Ali bagi tahu adalah mesti ada tabungan. Okey, tabungan, sampaikan dia bagi tahu, andai kata kalau kita nak buat apa-apa pelaburan sekalipun, tapi kita tak ada tabungan langsung, ia tak valid untuk kita melabur. Okey, jadi tabungan paling asas ni adalah tabungan kecemasan. Okey. Ini adalah simpanan. Simpanan dalam bentuk yang macam mana? Simpanan ni mungkin tuan-puan boleh simpan dekat ASB, mungkin dekat tabung haji, juga simpanan dalam bentuk emas, simpanan EPF ataupun KWSP. Ini adalah salah satu bentuk simpanan. Dan simpanan yang paling utama adalah simpanan 3 bulan pendapatan. Okay. 3 bulan pendapatan ni maksudnya, andai katalah tuan-puan bergaji 5,000, mesti ada 15,000. Okey, 3 bulan pendapatan lah. Saya tunjuk contoh, kira-kira saya tunjuk contoh mudah lah. Okey, gaji 3,000 gaji 5,000 supaya tuan-puan senang untuk buat calculation. 3 bulan ni maksudnya, andai katalah siapa gaji 5K, bersamaan 15K lah. Okey, 3 bulan pendapatan. Gaji kecil tak boleh nak menabung. Memang tak boleh nak menabung tuan-puan. Gaji kecil ataupun gaji besar, tetap kita tak boleh nak menabung kalau kita mengamalkan konsep tabungan yang salah. Okey. Ramai dekat luar sana tuan-puan, apabila dia nak menabung, tak dekat mana ni? Sini ya. Apabila dia nak menabung, apabila dia dapat gaji,
bila dapat gaji, dia belanja dulu tuan-puan. Ini majoriti dekat luar sana. Okey. Ada duit lebih, baru masuk tabung, baru fikir nak masuk tabung berapa Berapa ada duit lebih? Akhir sekali, kita tak akan ada duit lebih. Sepatutnya tuan-puan, cara yang betul untuk kita menabung apabila kita dapat gaji tuan-puan. Okey. Kita masuk tabung dulu. Okey. Selebihnya barulah kita belanja. Berapa banyak nak masuk tabungan? Anda katalah gaji sebanyak 5,000, kita mesti menabung sekitar 10%. 10% ni tuan-puan, kalau daripada 5,000, maksudnya tabungan kita RM5,000 tolak dengan 500, selebihnya barulah 4,500. Jadi tuan-puan, setiap bulan tuan-puan anggaplah kita cuma ada 90%. Tak banyak pun kita menabung, 10% sahaja. Nasihat daripada guru-guru kewangan, 10% saja, tak banyak tuan-puan. Okey? Jadi 4,500 inilah untuk bayar komitmen apa-apa sahaja, hanya fokus kepada duit ini sahaja. Anda katalah pada fasa pertama. Pada fasa yang pertama, kalau kita baru nak belajar menabung ni, memang pengalaman saya sendiri, okey, ini jujurlah saya bagi tahu, memang pada fasa yang pertama ni, kita nak menabung ni banyak cabaran dia. Okey. Baru menabung 500, ujung bulan terpaksa korek balik. Jadi tabungan tinggal kosong. Ini lebih baik daripada kita tak menabung langsung. Walaupun tabungan kita akhir bulan, akhir sekali tinggal kosong sebab kita korek balik, kita tak boleh nak, kita baru bulan pertama baru nak belajar menabung. Ini lebih baik tuan-puan berbanding kita tak menabung langsung. At least kita korek tabungan kita ni dengan penuh rasa bersalah. Nampak tak dekat situ? Okay? Ramai apabila saya bagi tahu, bila saya buat konten tentang menabung, mentor saya buat konten tentang menabung, ramai yang kecam tuan-puan. Kata cakap senang. Ini antara sebenarnya kita cakap senang, cakap boleh lah. Cakap senang, kau kaya boleh lah nak menabung. Tak tuan-puan, nak menabung ni, kalau kita tak ada ilmu yang betul dalam menabung, kaya pun, gaji besar pun, kita tak boleh nak menabung. Okay? Bukan tentang cakap senang, tapi ini adalah perkara betul yang kita kena amalkan. Buat perkara betul setiap hari, setiap tahun, barulah akhir sekali kita dapat mengubah kewangan kita daripada tak ada saving hingga boleh ada saving. Akhir sekali kita boleh capai bebas kewangan, capai financial freedom. Okay. Barulah kita nampak jalan untuk duit kita setiap bulan kita nak bergerak ke tempat yang mana. Oh, tak nampak dekat sini. Saya adjust sikit. Sorry. Okay. Yang penting kalau tak nampak sangat muka saya tak apa, yang penting nampak whiteboard ni. Okay. Jadi andai katalah bulan yang kedua, tuan-puan belajar lagi menabung, belajar menabung, akhir sekali koreklah 400, menabung 500, korek 400, tinggal 100. Ini dah nampak dah step-step yang bagus. Okey. Dulu menabung 500, kena korek balik 500. Hari ni menabung 500, bulan ni menabung 500, ada lebih lah 100. Okey. Dan apabila ada lebih ni tuan-puan, konsep menabung ni, prinsip dalam menabung prinsip penting dalam menabung, yang pertama tuan-puan kena ada prinsip paksa, iaitu paksa dulu menabung, berjaya atau tak berjaya, itu nombor 2. Yang kedua adalah lupakan tabungan tersebut. Cik Hafiz, kenapa saya nak kena menabung? Saya kerja government. Takkanlah kerja government kena buang kerja. Okay? Kenapa saya kena ada simpanan kecemasan? Takkanlah kerja government hilang punca pendapatan. Tuan-puan, hilang punca pendapatan ni banyak yang tak perasan. Ramai yang tak perasan. Ada banyak faktor. Okay? Satu, kalau macam saya sebagai seorang engineer, jaminan saya terhadap kerjaya saya sama ada saya berhenti ataupun diberhentikan. Tapi mungkin tuan-puan ada dekat sini, kaki tangan awam, yang mana rasa selesa,
rasa selesa bahawa tak akanlah kalau ekonomi Malaysia ni tak okey, mestilah yang kerja government yang paling last yang kena buang kerja. Tapi tuan-puan, itu kena buang kerja kalau ekonomi tak okey. Yang ramai tak perasan adalah apabila kesihatan kita tak mengizinkan. Okay. Kesihatan tak mengizinkan tak apa Cik Hafiz. Sebab apa? Sebab ada insurans, ada takaful. Itu okey tuan-puan. Okey. Satu lagi yang ramai tak perasan adalah sebab kita tak mampu bekerja adalah apabila ahli keluarga kita kesihatan mereka tak mengizinkan. Mungkin tuan-puan ada na'udzubillah, mungkin mak kita sakit ke macam mana, yang mana ia memerlukan komitmen masa daripada kita. Okay. Jadi waktu inilah waktu yang kita perlukan duit saving kita perlukan harta untuk jana income, kita perlukan simpanan kita untuk kita teruskan kehidupan macam biasa sewaktu kita dah tak mampu untuk bekerja. Okay. Jadi sebab itulah bila kita tuan-puan baca buku-buku kewangan, kita nampak jalan dan kita tahu sebenarnya kita belum lagi di tahap keselesaan yang betul. Tuan-puan boleh nak selesa, kita boleh nak selesa, nak hidup lifestyle seperti gaji 30,000 pun boleh, tapi kita kena ingat gaji tersebut mestilah daripada sumber passive income, yang mana income ataupun pendapatan kita bukan bergantung kepada masa kita, bukan bergantung kepada fasa kita kena jual masa untuk dapat income. Barulah tuan-puan boleh reward diri dengan apa-apa matlamat kewangan tuan-puan ataupun apa-apa impian yang membuatkan cash flow kita negatif. Okay, sebab ada yang apabila saya buat live, ada yang tanya saya, Cik Hafiz, jadi adakah kita ni langsung tak boleh nak tak boleh nak berjoli lah, lebih kurang macam itulah ayat dia, saya pun tak ingat. Okay. Bagi saya boleh, tak ada masalah. Saya pun hari ni saya rasa kos hidup saya sekitar 10 hingga 15,000 sebulan. Okay. Tapi alhamdulillah lah, daripada harta dan daripada passive income saya jana pendapatan lebih daripada itu. Okay. Jadi mungkin kawan-kawan di sekeliling saya, okay, mungkin kawan-kawan saya dekat yang kawan-kawan yang sebaya dengan saya lah, mungkin sama-sama engineer dulu, mungkin rasa saya ni berjoli, tapi bagi saya masih hidup di bawah kemampuan, tapi di bawah kemampuan saya lah. Okay. Mungkin kawan-kawan nampak, Cik Hafiz ni kejap-kejap pergi KK, kejap-kejap pergi Indonesia, pergi diving, dan perkara ni tuan-puan memakan kos yang tinggi tau. Okay, sebab tu saya bagi tahu kos hidup saya ni mungkin 10 hingga 15,000 sebulan kos hidup. Tapi itu adalah di bawah kemampuan untuk saya. Dan belajar hidup di bawah kemampuan ni tuan-puan, bukan waktu saya dah ada income puluh-puluh ribu baru saya belajar hidup di bawah kemampuan, tak. Sewaktu saya income 3,000 pun tuan-puan, saya dah belajar hidup di bawah kemampuan. Sebab apa? Sebab prinsip saya untuk bertambah kaya, apa yang saya belajar daripada mentor saya, penulis buku Ramas dan buku Misi Baba Hutang, untuk kita bertambah kaya mesti kena menabung. Jadi walaupun saya gaji 3,000, saya anggaplah saya cuma sebagai seorang operator. Walaupun saya ni gaji engineer 3,000 tuan-puan, tapi saya anggap saya sebagai seorang operator, saya anggap saya ni gaji cuma 1,500 saya menabung. Jadi kita sentiasa hidup di bawah kemampuan. Tak kisahlah income kita besar mana sekalipun, tetap sentiasa hidup di bawah kemampuan. Sebab apa? Kita tak tahu masa depan kita macam mana berlaku. Seperti apa yang berlaku terhadap mentor saya tuan-puan. Okay? Dia memang bercakap tentang hidup di bawah kemampuan ni sejak saya mula belajar pada blog dia lagi. Dia menulis blog daripada tahun 2008. Waktu tu lagi dia cakap hidup di bawah kemampuan, hidup di bawah kemampuan, hidup di bawah kemampuan. Saya pun fikir-fikir juga, sampai bila nak hidup di bawah kemampuan? Rupa-rupanya hidup di bawah kemampuan ni sampai bila-bila memang kita kena hidup di bawah kemampuan. Income 100,000
tetap hidup di bawah kemampuan daripada income RM100,000 tersebut. Okay? Jadi, nampak tak dekat situ? Macam mana kita nak capai sesuatu, kita korbankan sesuatu, akhir sekali kita dapat dua-dua sekali. Jadi menjawab kepada persoalan viewer saya sebelum ni, dia kata, jadi sampai bila kita nak reward diri lah, lebih kurang macam tu. Okay? Jadi alhamdulillah hari ni saya rasa ini adalah reward diri untuk saya. Sebab saya dah tak perlu, saya cuma bergantung, pendapatan saya cuma bergantung kepada hari ini adalah daripada harta, bukan daripada masa yang saya jual. Jadi tuan-puan yang mana tengah on the way pergi kerja tu, letak satu niat, letak satu matlamat bahawa hari ini bekerja untuk kehidupan dalam masa 3 hingga 5 tahun. Maksudnya, duit yang kita dapat daripada gaji hari ini adalah untuk kehidupan kita dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Dan tuan-puan perlu ambil masa lebih setiap hari, ambil masa yang terluang, okay? Gunakan, maksimumkan masa-masa yang terluang untuk belajar menabung dan juga belajar menjana pendapatan sambil di celah-celah kesibukan kita bekerja. Itulah apa yang saya buat dulu. Kerja daripada pukul 7 pagi sampai isyak. Lepas isyak saya sambung menulis. Saya jadikan blog saya itu adalah tempat untuk harta saya. Okey? Nanti saya explain apa bentuk harta. Okey, tapi kita explain dulu yang ni sampai habis. Okey. Andai katalah tuan-puan dapat menabung berapa tadi? 100. Belajar lagi menabung. Dapatlah akhir sekali dapatlah adjust. Dapat menabung sampai 500 sebulan. Dulu awal-awal belajar menabung memanglah selalu gagal, tapi bila kita dah adjust balik, sebagai contoh. Kalau pergi pasar raya waktu perut tengah lapar, confirm duit habis banyak. Ini apa yang kita belajar sepanjang apabila kita letak matlamat untuk menabung. Okay? Jadi perkara pertama memang kena letak matlamat dulu tuan-puan. Kalau kita tak letak matlamat, macam mana kita nak capai matlamat kita? Sebab kita pun tak ada matlamat. Kita pun tak ada arah tujuan. Jadi, bila kita belajar, tuan-puan, otak kita akan berfikir macam mana cara untuk dapat ekstra ataupun untuk save ekstra untuk masuk ke dalam tabungan. Okay? Jadi, sebagai contoh, apa yang saya buat dulu, kalau sebelum pergi mall ni, mesti kena makan dulu. Okay. Makanlah apa-apa ada dekat rumah supaya nafsu kita untuk berbelanja tu dia kurang sikit. Kurang banyak lah. Okay. Jadi sebenarnya walaupun kekayaan itu tuan-puan tentang kira-kira, okay, tentang tolak tambah bahagi darab, tapi emosi kita berbelanja ni, okay, nafsu kita berbelanja ni adalah bergantung kepada emosi kita. Okay? Jadi, bila kita dah letak matlamat, jadi kita akan pandai untuk kawal emosi. Sampaikan satu tahap, tuan-puan. Saya hidup di bawah kemampuan ni. Waktu tu, extra income memang tak ada lah. Memang kalau ada pun 100-200 bulan, masuk saving. Dapat 100-200 bulan, masuk tabungan. 100-200 masuk tabungan. Menabung. Dan saya menabung dalam bentuk emas. Dan pernah operator ataupun staff ke tegur saya, dia tegur saya dekat kilang engineer ni dipanggil tuan lah ataupun bos. Walaupun dipanggil kita bos tapi tak ada duit pun. Dan ada ramai lagi bos dekat kilang tu. Okay. Dia kata bos, takkanlah kau pakai kancil saja bos kan engineer. Saya ingat lagi kata-kata tu, tuan-puan. Okay? Jadi sebab apa, tuan-puan? Operator pun pakai saga baru. Saga baru, tuan-puan. Saya tengok waktu tu komitmen 500, tuan-puan, sebulan. Saya kata, kalau aku beli saga ni baik saving dalam bentuk emas. Kalau saya beli saga pada ketika itu, sebenarnya saya hilang kemampuan untuk menabung hampir 1,000 sebulan, tuan. Saya cuma gaji 3,000, saya nak menabung 1,500 sebulan. Tapi anda katalah saya beli sebuah saga. Saga tu antara kereta
kereta biasa untuk operator dekat situ lah. Okay. Dekat kilang ni ada paling atas adalah manager, yang kedua adalah senior engineer ataupun senior assistant manager, lepas tu assistant manager, bawah dia ada accountant, bawah accountant tu sama ada accountant ataupun CC lah, chief clerk, dan bawah tu ada clerk, ada technician, dan juga bawah sekali lepas technician mando dan bawah sekali ada operator. Jadi operator ni tegur saya memang baik dengan semua lah, okay. Walaupun kita engineer pun, tapi kita hidup bermasyarakat ni, kita pergi solat dekat masjid pun sama-sama kita sajalah, okay. Sama-sama, sebab dekat ladang sawit tu dia tak ramai tuan-puan, hanya siapa yang bekerja dekat sawit itu saja yang ada dekat masjid itulah, okay. Jaranglah ada orang luar masuk. Jadi dia bagi tahu saya, bos kena belilah kereta. Saya kata tak apa, okay. Saya tak pakai pun kereta. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu saya nak pergi kerja, company dah bagi motor, jadi saya naik lah motor company. Tak perlulah saya nak beli kereta. Kalau saya pakai kereta pun saya parking je dekat rumah. Baik saya parking dekat showroom. Okay, jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ada niat nak beli kereta, okay, tapi anda katalah ini adalah dream car tuan-puan, beli tak ada masalah. Okay, tak ada masalah beli kereta. Tapi bagi saya, kalau nak buat reward sesuatu ni adalah reward yang tak membebankan kita. Kita tak nak tuan-puan, apabila kita dah reward diri, akhir sekali kita terpaksa penat untuk bekerja. Penat balik untuk bekerja. Kita tak nak macam tu tuan-puan. Okay? Kita nak, kalau kita reward, kita boleh reward selama-lamanya. Kita nak macam tu. Okay? Saya ni tuan-puan, hobi saya memang buat aktiviti outdoor. Okay? Nak cerita sikit lah. Hobi saya ni memang buat aktiviti outdoor. Saya rasa saya dapat kepuasan kalau saya boleh pergi exercise, kalau saya boleh pergi berlari. Walaupun hari tak laju, tapi dulu laju lah dulu kalau dekat sekolah tu sampai boleh pergi ke peringkat negeri lah. Dulu saya berlari. Tapi bila dah berumur ni tuan-puan, ini masuk topik lain lah ni. Ini masuk topik kehidupan lah ni. Cerita sikit lah. Okay, sambil-sambil tu takkan nak semua pasal kewangan dan emas kan. Okay. Saya ni seorang atlet lah, tapi tak adalah sampai wakil negeri. Tak pernah lagi lah wakil negeri. Tapi kalau tuan-puan kenal Wan Zahrul Nizam, player bola Malaysia tu, saya pernah satu tim lah dengan dia dulu sewaktu main pikat negeri. Siapa lagi itulah, okay. Kalau waktu Wan Zahrul Nizam, dia umur saya lebih kurang, keeper ni Apek tu lebih kurang umur saya lah, okay. Saya rasa dia senior 2 tahun atau 3 tahun, okay. Jadi waktu saya main bola, waktu aktif main bola waktu sekolah rendah, okay, sampai pikat negeri. Bila masuk sekolah menengah dah, bila sekolah SBP ni, dia bola dia tak aktif sangat. Yang aktif adalah basketball, rugby dengan olahraga. Okay? Jadi bila masuk olahraga tu, saya memang rumah sukan saya antara yang selalu nombor 1, dan top 3 atlet sekolah tu, top 3 tu adalah salah satunya saya. Kalau lari 100-200 meter, dan alhamdulillah sampai ke peringkat negeri lah. Saya main olahraga tu, tapi lepas peringkat negeri, sampai peringkat negeri tak dapat wakil negeri sebab kalah peringkat negeri. Tapi kawan-kawan saya sampai ada dapat nombor 3 Malaysia. Waktu sekolah dulu, kawan satu kelas, dia kalah, dia main 110 berpagar, dapat nombor 3 Malaysia waktu form 3. Itu kawan-kawan batch saya tu. Nombor 1 adalah budak sekolah sukan Bukit Jalil, nombor 2 budak sekolah sukan Bandar Penawar, nombor 3 kawan saya. Itu tapi bukan saya lah, kawan saya lah. Tapi hari-hari saya training dengan dia lah. Okay. Dululah. Okay. Jadi itu antara hobi saya tuan-puan. Jadi tuan-puan, siapa tuan-puan ada hobi, saya kadang-kadang kesian.
lelaki ni, dia terpaksa korbankan hobi dia. Waktu kecil, dia tak ada duit nak reward diri dia. Jadi dia pun kerja, mungkin dia kerja, dia cari duit, lepas tu dia kahwin. Reward dia masih hold lagi. Reward dia dia masih tahan dulu. Sebab apa? Nak simpan duit untuk kahwin, untuk demi orang yang tersayang. Selepas kahwin, bini pula tak bagi. Aduh. Saya kadang-kadang kesian yang lelaki macam ni. Okay? Saya tuan-puan, alhamdulillah lah, hobi saya tu masih diteruskan sampai hari ni. Cuma kita buat cara kita yang berumur lah. Nak berlari dah tak boleh dah. Setakat pergi gym, buat burpee, akad-akad weight sikit. Macam tu je lah. Dan setakat join apa-apa event tu boleh lah. Setakat berlari untuk pace kita lah. Bukan nak dapat nombor 1 pun memang tak ada lah. Tak ada dalam dream lah untuk dapat nombor 1 tu. Dan hobi saya banyak, saya cycling. Dekat universiti dulu, saya banyak habiskan duit untuk cycling. Dan hari ni hobi saya adalah exercise, dan sebulan atau 12 kali kita pergi diving. Jadi tuan-puan, saya share satu tips lah. Okay? Lelaki-lelaki dekat luar sana. Kalau tuan-puan ada dream, hobi tuan-puan sewaktu zaman kecil, tuan-puan kerja kuat sampai tuan-puan boleh kembali zaman tersebut. Okay? Arif Ghani, saya letak. Okay, sebab saya jumpa ramai, wah tak kasih. Okay, ni, Arif. Macam mana nak suruh wife bagi? Kita mesti, tanggungjawab kita mesti 100%, kita mesti tunaikan tanggungjawab. Okay? Itu tips yang paling penting. Sebenarnya wife bukan tak bagi. Sebab apa? Kita tak cukup memberi dekat rumah, tapi kita nak pergi habiskan dekat luar. Itulah sebab wife dia bukan tak bagi, dia tak bercakap. Okay? Jadi tuan-puan, itulah tips dia saya nak kongsikan. Jadi, dan satu lagi, kita sebagai seorang lelaki ni, kita mesti kongsikan impian kita bersama pasangan. Kita mesti ada impian hidup yang sama. Kita memang dah hidup bersama, tapi adakah impian kita dengan wife kita, adakah impian hidup kita dengan wife, adakah sama? Okay? Impian hidup saya dengan wife memang sama. Saya dengan wife memang nak ada banyak masa, nak capai financial freedom. Kalau rasa bosan-bosan duduk rumah, bang, jom kita pergi travel, jom kita pergi sini, jom kita pergi sini. Okay, on. Bukanlah jom pergi travel, sorry saya nak kena minta dengan bos dulu. Tak ada, saya boleh nak pergi travel, jom, boleh. Okay? Tapi hari ni tuan-puan, bila dah capai tahap macam ni, kita pun nak gimana dah, sebab kita dah tempat-tempat dekat Malaysia ni mungkin kita dah banyak dah pergi, okay? Dan kita lebih kepada apa untuk anak-anak, apa yang anak-anak happy. Okay? Jadi itulah saya nak share kepada lelaki-lelaki dekat luar sana. Tips dia adalah mesti kita cukup dalam memberi. Kalau kita tak cukup memberi, itulah membuatkan wife tak selesa apabila kita melayan hobi dekat luar. Okay? Itu tips yang paling penting. Jadi apabila kita nak cukup memberi, kita kena ada banyak dulu baru boleh memberi, tuan-puan. Jadi sebab itulah saya kongsikan ilmu ni. Ilmu yang mungkin jarang masyarakat dekat luar sana berkongsi kepada kita, tuan-puan. Ilmu untuk membina harta, sampailah harta tersebut kita boleh jana passive income kepada kita. Akhir sekali, kita boleh memberi sebanyak yang mungkin kepada isteri kita, orang yang kita sayang, dan anak-anak. Yang penting, perkara tersebut, perkara dalam bentuk kebaikan lah. Okay? Jadi kita memberi. Jadi hari ni tuan-puan, mungkin tuan-puan belum lagi discuss impian hidup dengan pasangan. Balik kerja petang ni, tuan-puan tanamkan niat betul-betul bagi tahu wife, dalam masa 3 hingga 5 tahun abang nak kita ada banyak masa dan ni. Tapi ayah kena bersabar dulu. Dalam masa 3 hingga 5 tahun ni, bagi saya masa betul-betul untuk belajar ilmu, untuk explore
peluang untuk passive income. Akhir sekali kita sama-sama boleh hidup sebagai seorang bebas kewangan. Yang nak pergi travel mana-mana pun, setiap bulan pun kita boleh pergi travel. Okay? Lepas daripada tu, tuan-puan nak buat hobi apa-apa, tuan-puan nak pergi diving hari-hari pun, wife, pergi. Sampaikan hari ni tuan-puan, saya pun, wife saya nak pergi dengan geng-geng dia Korea. Pergi. Saya tak nak ikut. Dia pergi dengan girl geng-geng perempuan dia. Okey? Pergi. Sebab apa? Saya pun kenal siapa dia berkawan, sebab semua suami kawan-kawan dia tu pun adalah kawan-kawan saya juga. Okey? Itulah ending kita tuan-puan dalam public goal ni tuan-puan, bukan sekadar tuan-puan belajar menabung dalam bentuk emas, tapi akhir sekali tuan-puan dapat circle dan tuan-puan dapat kawan-kawan yang satu matlamat hidup dengan kita. Okey? Jadi siapa kita 5 tahun akan datang adalah bergantung kepada apa input yang masuk dalam kepala kita. Jadi tahniah siapa-siapa yang mungkin dah join live saya lebih daripada 10 minit. Ini mungkin checkpoint yang pertama untuk tuan-puan masukkan input-input yang bagus dalam fikiran tuan-puan. Kemudian tuan-puan join training fizikal yang secara percuma saja. Saya boleh bagi listkan jadual siap-siap. Hari Sabtu minggu keempat tuan-puan boleh pergi ke mana-mana cawangan public go dekat seluruh Malaysia tuan-puan, untuk tuan-puan belajar dalam seminar kaya dengan emas. Itu langkah yang pertama. Berapa yuran? Kosong. Tuan-puan belajar bawa pen dengan kertas, belajar betul-betul macam mana speaker tu bagi tahu macam mana dia boleh kaya dengan emas. Tulis. Okey. Tuan-puan belajar betul-betul. Akhir sekali, selepas tuan-puan dapat input dalam masa yang sama dekat seminar fizikal tersebut, tuan-puan akan dapat circle-circle yang sama ada impian dengan kita. Okey. Hari ni mungkin tuan-puan, pagi ni mungkin sebelum masuk kerja ni, tuan-puan join live saya. Kejap lagi tuan-puan masuk kerja. Waktu rehat ni, tuan-puan pergi sembang dengan kawan office tuan-puan. Dengan public goal ni, kita boleh capai bukan sekadar menabung emas, tapi public goal by G100 Network ni beri peluang untuk kita belajar secara percuma. Sembang. Kawan tuan-puan cakap. Dia kata apa? Dia akan bagi tahu. Sebenarnya dia malas dan dia malah fikir. Dia pun bagi tahu. Mana ada orang kaya nak ajar jadi kaya? Ambil lah tuan-puan pun. Kawan aku cakap ni betul juga. Jadi tuan-puan kena ingat, semua nasihat dalam kewangan, kawan tuan-puan cakap mana ada orang kaya nak ajar jadi kaya, kawan tuan-puan cakap tak payah nak sibuk lah, kau tak payahlah nak letak impian ada bebas kewangan, pun betul. Saya bagi tahu tuan-puan ada jalan untuk bebas kewangan, betul. Balik raya nanti, pak saudara tuan-puan suruh beli kereta yang mahal. Belilah kereta yang mahal, barulah kita ada motivasi untuk bekerja, untuk bayar hutang. Pun betul tuan-puan. Tapi betul itu adalah untuk jadi seperti orang yang memberi nasihat. Okay? Kalau tuan-puan rasa jalan yang saya kongsikan ini mungkin tak sesuai, tuan-puan boleh ikutlah nasihat dengan pak saudara tuan-puan, tak ada masalah. Okay? Jadi saya cuma berkongsi pengalaman saya. Alhamdulillah, saya kalau saya duduk rumah tak buat apa-apa, bagi saya sakit kepala. Jadi dan kalau duduk office lama sangat, okay, ini saya buatlah dekat office saya. Okay, office saya dapur dengan bilik tidur, dapur rumah saya dengan bilik tidur. Untuk bergerak ke office saya lagi dekat daripada saya nak jalan kaki pergi dekat tempat kereta. Kereta tu jauh lagi, kereta dekat luar tuan-puan. Office saya dalam rumah. Jadi tuan-puan, itulah nasihat yang betul daripada saya. Betul untuk pengalaman saya lah, pengalaman orang lain saya tak pasti, tapi dari sudut hubungan saya dengan wife, itu saya cara dia. Okay? Cukup memberi ni maksudnya tuan-puan, jangan tuan-puan sesekali berkongsi untuk bayar 3 nafkah ini. Okay? Nafkah sebagai seorang lelaki, mesti sediakan tempat berteduh. Yang kedua,
pakai pakaian, okey, pakaian 2 ataupun 3 helai setahun, maksudnya setiap tahun mesti kena sediakan pakaian. Yang ketiga adalah makan minum. Jangan sesekali berkongsi untuk wife tolong bayar. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki. Okey? Kita tak payah nak cakap lah, kahwin nanti kita share. Tak boleh tuan-puan. Ini tanggungjawab kita. Okey? Tanggungjawab kita ni, 3 perkara ini. Okey? Tuan-puan pergilah tanya ustaz mana sekalipun. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki, mesti settlekan 3 perkara ini. Apa maksud? Hukum dah tetapkan macam tu. Yes. Okey. Barulah kita ada rasa komitmen untuk bekerja kuat untuk sediakan nafkah itu. Tapi kalau kita nasihat saya dekat wanita-wanita yang mungkin baru nak berkahwin ataupun ada anak-anak dia nak berkahwin, okey. Kalau jumpa lelaki belum kahwin, dia dah bagi tahu, nanti kita share bayar rumah. Tak adanya tuan-puan. Okey. Nanti tuan-puan duduk bayar rumah untuk sepatutnya dia kena bayar rumah, lelaki kena bayar rumah. Okey. Rumah ni tempat berteduh ni tuan-puan. Kalau dari sudut hari ni bukan sekadar bayar rumah, bil elektrik, bil air, itu semua tanggungjawab lelaki tuan-puan. Jangan pernah berkongsi perkara ni. Tapi anda katalah wife pun sama-sama bekerja, wife bagi tahu, jom kita nak pergi travel. Okey, lepas tu kita dah habis dah duit semua simpanan kita dah masuk saving, sebab kena menabung 10% tadi. Bagi tahu siap-siap wife yang duit abang ada ni je. Okey, macam mana nak pergi travel? Boleh nak pergi travel. Abang drive, guna duit wife. Itu tak apa, sebab travel bukan satu kewajipan untuk lelaki tanggung. Okey, itu jelas dekat situ. Saya kalau jumpa kawan saya yang suruh, yang lelaki-lelaki ni, suruh wife dia bayar ni, saya rasa nak tumbuk. Sebab apa? Dia tak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang lelaki. Ingat lelaki dekat luar sana. Okey, itu sebenarnya mungkin kita susah, mungkin adalah salah satu sebab kenapa kita terkena scam, kita susah nak percaya perkara yang betul. Perkara yang betul kita rasa salah, perkara yang salah kita rasa betul, sebab kita tak tunaikan kewajipan kita. Okey, mungkin saya tak tahu, tapi saya alhamdulillah tuan-puan. Okey, alhamdulillah dalam hidup saya tak pernah kena scam. Alhamdulillah. Okey. Saya tak tahu kenapa, tapi antara salah satu faktor adalah sewaktu saya tak ada ilmu untuk belajar ilmu mengurus duit, waktu tersebut adalah saat saya tak ada duit. Okey. Jadi antara tips supaya kita tak kena scam ni adalah apabila kita tak ada duit. Yang majoriti kena scam adalah sebab dia ada kemampuan untuk berhutang ataupun dia ada duit tapi tak ada ilmu. Contoh, warga bersara, okey, warga pencen tuan-puan, okey, dia dah bekerja lama. Bila dah pencen, dia pun bila lagi aku nak melabur, waktu ni lah aku ada duit. Okay. Waktu kerja dulu tak ada duit. Waktu kerja dulu duit semua terpaksa. Okay. Terpaksa menabung. Ingat ada duit. Memang ingat, tapi memang dia tak lupa duit dalam KSP, tapi tak boleh nak keluarkan. Jadi akhir sekali dia boleh apa? Dia boleh keluarkan sewaktu dah bersara. Dia pun, aku ada duit 500,000 lah sebagai contoh. Bila lagi nak melabur? Ada pelaburan yang menawarkan masuk 500,000 dapat income 10,000 sebulan. Ataupun masuk 500,000 dapat untung sampai 1 juta dalam masa setahun. Okey lah, daripada letak duit dekat KDLSP cuma dapat 5%, baik aku melabur dekat sini. Apabila melabur tanpa ilmu, tuan-puan, duit akan lebur. Okey. Jadi
itulah ilmu tu sangat penting. Sebab sampaikan saya terngiang-ngiang kata-kata mentor saya, dia kata duit tu, hutang tu ibarat pisau. Pisau ni kalau kita bagi kepada chef, dengan pisau tersebut kita boleh chef boleh hasilkan masakan yang sedap. Tapi dengan pisau, kalau kita beri kepada budak kecil, boleh melukakan dia. Sama juga dengan duit, tuan-puan. Duit ataupun kemampuan untuk berhutang itu ibarat pisau. Kalau kita beri kepada orang yang ada ilmu, tuan-puan, duit tu akan bertambah lagi. Tapi kalau duit letaknya pada orang yang tak ada ilmu, duit tu akan habis dan malah mungkin akan terjerat lebih banyak hutang. More like, let's show your lights tu. Saya dapat notification macam ni. Okay? Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada pagi ni. Okay? Saya bukan sekadar berkongsi ilmu tentang emas dan kewangan, dan juga selit-selit sedikitlah cerita-cerita tentang kehidupan. Kena fikir logik, sebenarnya tiada cara mudah nak dapatkan duit. Yes, betul. Okay? Bila contoh hamba Allah, okay? Betul. Kena fikir secara logik. Okay? Tapi tuan-puan, okay? Kadang-kadang orang yang ada ilmu, tuan-puan, logik dia tak sama dengan logik yang orang tak ada ilmu. Sebagai contoh, apabila mentor saya buat seminar membina 1 juta yang pertama, seminar tentang macam mana untuk membina 1 juta yang pertama, dan seminar ni adalah private webinar, maksudnya secara online, okay? Dan apabila mentor saya betulkan mindset kita dalam membina kewangan, biasanya dalam seminar ni mentor saya tak ada buat apa-apa calculation, kan? Bukannya calculation dia, letak duit RM500 dalam masa 3 jam, tuan-puan akan dapat RM1,000. Tak ada, tuan-puan. Okay? Tapi tuan-puan, bagi yang tak ada ilmu, bagi yang tak sabar untuk ada 1 juta ni, dia akan tanya, bila nak start ni? Bila nak start? Mana calculation untuk dapat 1 juta? Lah, seminar dah setengah jam, boleh dia tanya bila nak start. Sebab apa? Dia cuma nampak cara untuk membina kekayaan, cara untuk membina 1 juta dengan hanya letak duit dan dapat duit bulan-bulan. Tak ada, tuan-puan. Okay? Jadi, itulah. Bila kita tak ada ilmu, tuan-puan, kita cenderung untuk buat keputusan yang salah. Okay? Dah jauh dah melencong daripada sini. Okay? Jadi tuan-puan, saya baru perasan. Okay? Jadi tuan-puan, selepas tuan-puan dah belajar menabung, akhir sekali saya yakin tuan-puan ada RM15,000. Dan RM15,000 ni tuan-puan, mesti lupakan simpanan ni. Dan apa lagi platform yang instrumen kewangan yang memudahkan kita untuk lupakan simpanan tersebut? Kecuali tuan-puan menabung dalam bentuk emas. Okay? Emas dekat tangan saya ni 5 dinar, harga dia sekitar RM15,000. Okey, 5 dinar ni sesuai untuk sesiapa jadikan tabung kecemasan untuk 3 bulan pendapatan, sesiapa yang bergaji sekitar RM5,000.